Kenapa Ida macam tak nak pandang muka abang? Bukan tak nak. Penat. Lepas satu-satu jadi. Macam mana kita nak baik kalau Ida selalu dingin dengan abang? Abang sekarang ni tengah usaha, Ida. Abang tak buat apa pun. Sekarang ni abang kerja je. Okey, abang mengaku mungkin apa yang jadi sekarang ni mungkin sebab balasan Allah. Puas hati Ida. Kenapa nak kena cakap puas hati Ida? Abang ingat Ida ke doakan abang jadi macam ni? Tak adalah, Ida macam tak kisah je dengan abang. Sekarang ni Ida ada depan muka abang, ada dekat hospital ni. Apa yang tak kisahnya? Abang ni mamai tau. Tak payahlah nak fikir, nak cakap bukan-bukan macam orang dah nak mati. Boleh tak cakap elok sikit dengan abang? Abang tak sakit ni kan? Dah lah. Dia nak kena gerak nanti ibu risau.